So alhamdulillah geng, ni orang Terengganu. Okay, ngam-ngam tadi tengah layak Acik Batu Pahat, tiba-tiba jumpa Acik daripada Terengganu. So macam biasalah, setiap customer yang datang walaupun dekat dan jauh, dia adalah tetamu. Sebab tu biasanya kalau Acik nak balik, Eja akan layan Acik sampailah ke kereta. Itu adab geng. Rambu Eja ajar dekat Eja dengan tim seller kat Rambu Eja. So Eja ada jajan tu adik-adik. Terengganu mana? Terengganu mana? Kemaman Terengganu. Adik. Adik. Ni duit beli jajan. Okay. Nanti beli jajan tau adik. Ada lagi bayi kan Acik? Oh ada Alhamdulillah. So korang jangan lupa, ni Angel dengan Bos Ijaz